Oh, besar. Dia melompat-lompat. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kan. Okey, kembali lagi dalam channel aku Fendi Fishing. Okey, hari ni trip aku dekat kita macam yang saya cakap belia Segari. Kali ni ada cakap sini tapi pagi-pagi aku ada problem sikit lah. Boat tenggelam, mampus. So, aku akan prepare apa yang perlu. Aku akan terjun kot untuk tengok. Aku betulkan boat, buang air semua. Aku tunggu nanti tengok kita strike tak strike. Okey geng, alhamdulillah settle juga. Kita kemar-kemar boat semua, kita buang air semua. Okey, sekarang ni kami baru nak buka ke port, ke spot untuk macam check up bersama Abang Ramli kita. Ni kumpak angler. So, harap kita gasak ni. Banyak dugaan pagi ni. Pagi pun dah mandi air masing. Kita tengok tempat layan video ni. Yang pertama. Okey dah. Dekat. Ni dekat. Comel yang pertama guys. Alhamdulillah. Mantap je. Comel. Dimakan tu. Ada bau dulu. Dia melompat-lompat. Ya, strike yang ketiga. Nah, ada ambil bau lagi. Dia ambil bau betul-betul. Lagi tegang. Okey. Nah, serakam. Ya, serakam baik ah. Wih. Seronok kan? Kawan-kawan nak tunjuk lah kawan. Kita strike. Video jadi. Video jadi. Yeah. Seronok. Panjang gambar buah. Suara yuk. Yeah. Dia makan kat obor. Cek-cek lah. Dapat barunya lubuk. Lubuk baru. Kau tak test tadi? Tak tahu. Aku tak tahu. Tak tahu kan? Ini penting. Tadi tak tahu kita. Alhamdulillah rezeki kan. Itu nama rezeki tu. Ya Allah tak rekam. Kenapa? Janji cakap. Aduh. Apa yang delus? Okey lah. Ni dia kuning sikit. Kau kuning. Kau kuning. Nanti tu rekam. Ui, punya padat ni no. 5-3. Ya. Ni besar lagi dah. Dia makan sebelah. Okay.
je punya dia. Sudah, dia makan je punya dia. Ya, saya kat yang ke-6. Betul lah. Aku off video je makan. Aku off video makan. Nak buat macam mana? Dia makan je punya dia. Dia kuang dia tak suruh apa ke dah. Sebab saya duduk di Lampung. Kan? Oh ya. Tak macam ini jarang. Dia nak jemur semua casting tau. Dia nak makan semua casting tau. Nah dah. Ya tu. Ada. Ha. Oh, masak. Masak. Angkat. Ui, lama. Tambah. Ui. Lagi. Walau ui. Saya jadi dia. So alhamdulillah setelah selesai trip kali ni dekat Segari, memburu sekap Segari, okey. Alhamdulillah aku dapat 6 ekor. Adik aku dapat, kumpau yang kira dapat 5 ekor. So aku pemenang dah. Tapi mencatat sejarah tekong kumpau. Okey, boleh tengok saya dalam ni. Alhamdulillah. Tak besar lah tapi boleh lah saya tom diam. Alhamdulillah. Jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Fishing untuk tengok video yang menarik. Bye. Cadang lah bensin. Inilah hasil aku pada hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5